Hai semua, Inviton Rap Su Thai Santai Kha. Korang perasan tak, kenapa huruf vokal dalam bahasa Thai berubah bentuk bila ditulis dengan konsonan tertentu? Jangan risau, dalam video ini kita akan fahami apa itu perubahan huruf vokal, kenapa ia berlaku dan bagaimana cara mudah untuk membacanya dengan betul. Apa itu vokal berubah bentuk? Vokal berubah bentuk atau sarak pilihan rob ialah vokal dalam bahasa Thai yang kelihatan berbeza apabila ditulis bersama konsonan tertentu. Tidak seperti vokal biasa yang sentiasa muncul pada kedudukan yang sama, di hadapan, di belakang, di atas atau di bawah konsonan, vokal jenis ini akan berubah bentuk bergantung pada huruf di sekelilingnya. Perubahan ini membantu tulisan bahasa Thai kekal ringkas dan mudah dibaca. Namun, ia boleh mengelirukan para pelajar dan juga kerana ada vokal yang tidak boleh digabungkan dengan final consonant. Contohnya, ada 8 huruf vokal Thai yang berubah bentuk iaitu sarat A berubah menjadi sarat E berubah menjadi sarat E berubah menjadi sarat A berubah menjadi sarat O berubah menjadi sarat E berubah menjadi sarat E berubah menjadi sarat Wa berubah menjadi sarat E setelah berubah menjadi. Akan tetapi, apabila ia bertemu dengan yoyak, ia akan menjadi. Simbol ini disebut mai han akad. Simbol ini disebut mai tai ku. Contoh perubahan vokal dalam perkataan. Itu saja. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda rasa video ini menarik, jangan lupa like dan subscribe untuk video seterusnya. Bye-bye.